Kencing manis ni senyap-senyap rosakkan organ dalaman, termasuk jantung dan buah pinggang. Ramai ingat kencing manis ni setakat kena cucuk insulin je. Tapi hakikatnya, penyakit ni serang organ dalaman tanpa kita sedar. Jantung boleh jadi lemah. Buah pinggang boleh rosak sampai perlu buat dialisis. Saraf mula kebas, kaki hilang deria rasa, luka tak sembuh. Mata kabur sampai ada yang hilang penglihatan. Paling sedih bila pesakit datang hospital bukan sebab gula tinggi, tapi sebab buah pinggang dah mula gagal, jantung dah tak kuat, tapi baru tahu punca dari kencing manis yang tak dikawal bertahun-tahun. Aku sendiri pernah lalui situasi ni. Bacaan gula aku cecah 18. Mata kabur, kaki kebas, badan cepat letih. Sampai satu hari, aku nekat ikhtiar dengan cara semula jadi. Aku cuba satu jus herba, gabungan tebu gajah dan mas cotek. Ramuan ni bantu kawal bacaan gula dan bantu lindungi organ dalaman dari terus rosak. Lepas amalkan konsisten, bacaan makin turun dan badan rasa ringan balik. Tak kebas, tak penat, tak semput. Kalau kau ada kencing manis, tolong jangan tunggu sampai organ kau dah rosak baru nak ikhtiar. Tekan line yang aku mention dekat atas dan tengok sendiri apa yang aku amalkan tiap hari. Nama dia, Jus Jadi Original dekat TikTok Shop.